Bila Menteri Perumahan marah apabila ditanya kenapa tak guna bahasa Melayu untuk projek Tahun Melawat Malaysia 2026, ini bukan perkara kecil. Ini soal maruah bahasa kebangsaan. Semalam Ngah Komeng buat sidang media mengenai projek Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan ada satu produk I Like You yang akan diadakan di Kuala Lumpur. Wartawan tanya dengan sopan, kenapa tak guna bahasa Melayu? Ngah Komeng terus marah, katanya wartawan kena keluar dari comfort zone. Persoalannya, sejak bila bercakap bahasa Melayu dianggap comfort zone? Ini negara Malaysia, bahasa Melayu bahasa rasmi. Kalau promosi ke luar negara, bolehlah guna bahasa antarabangsa. Tapi bila di tanah air sendiri, di Kuala Lumpur, bahasa kebangsaan mestilah didaulatkan. Lebih mengecewakan, Ngah Komeng ugut nak lapor kepada ketua editor wartawan itu. Sungguh tak profesional, wartawan wajar dihormati, bukannya diugut. Bahasa Melayu bukan sekadar medium komunikasi, ia lambang kedaulatan negara. Kalau pemimpin pun tak hormat bahasa sendiri, macam mana rakyat nak hormat pemimpin? Dan saya, Muhammad Firdaus Salihuddin, pengamal media di TV Pertiwi. Saya ajak anda buat video, muncul bersuara, pertahankan bahasa rasmi negara.